Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 6 Al-Biruni SK Seri Skudai yang saya hormati. Jadi kita pergi kepada pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu dalam pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey, kalau sebelum ni kita lihat pada pecahan, iaitu membahagi pecahan. Kemudian dalam perpuluhan pula kita darab dan bahagi perpuluhan. Kali ini untuk peratus pada standard kandungan 2.3.1 menukar perpuluhan kepada peratus. Okey, melebihi 100% dan sebaliknya. Dan sebaliknya lah. Okey, jadi nombor perpuluhan kita nak tukar jadi peratus. Okey, peratus ni nombor dia mesti mempunyai simbol nombor peratus. Okey, peratus. Maksud dia nombor tu mempunyai nombor dan simbol peratus. Tu. Jadi macam mana daripada satu nombor perpuluhan? Okey, contohnya perpuluhan 4.123. Macam mana kita nak tukar menjadi peratus? Bagaimana? Jadi mohon kepada semua murid tahun 6 berikan perhatian. Jadi kita akan menukar perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya. Jadi daripada peratus boleh jadi kepada nombor perpuluhan. Okey, jadi kita nak buat daripada perpuluhan menjadi peratus. Okey, cara dia tolong ingat, darab 100%. Okey, apa jua nombor apa jua nombor? Nombor bulat, nombor pecahan, nombor bercampur. Kalau kita nak tukar jadi peratus, mesti kita darab 100%. Okey, contohnya kita cuba contohnya 21.3. Okey, bagaimana dalam bentuk peratus? Jadi kita buat, okey, jadi mesti darab 100%. Okey, jadi kalau darab 100, okey, jadi kita tak perlu buat bentuk lazim. Apa yang perlu kita buat? Kita hanya gerakkan titik perpuluhan saja. Gerak ke kanan. Okey. Darab 100% maksudnya gerakkan. Okey. Gerakkan titik perpuluhan. Titik perpuluhan ke kanan. Okey. 2 kali. Kenapa 2 kali? Okey, kenapa 2 kali? Sebab dalam 100 ada 2 sifar. Okey. Jadi bila semua nombor, tak kiralah nombor bulat ke, saya ulang nombor bulat ke, pecahan ke, perpuluhan ke, nak tukar kepada peratus, kita darab 100%. Peratus ni dia simbol je, dia tak termasuk dalam cara kira kita. Jadi cara kira kita darab 100. Okey. Jadi gerakkan titik perpuluhan ke kanan 2 kali. Dia dah ada dah bagi titik perpuluhan ni kan. Jadi gerakkan ke kanan. Gerak kanan 1, 2. Okey. Jadi titik perpuluhan baru. Okey, jadi
2, 1, 3 dan ada satu tempat kosong kat sini, kita letak satu kosong itu kita letak 1 kosong lah. Okey, jadi nombor dia okey 2, 1, 3, 0 titik situ. Okey, jadi apa seterusnya? Sebab peratus mesti ada simbol peratus. Okey. Jadi dia punya nilai dalam peratus ialah 2130%. Okey. Senang je. Apa jua nombor perpuluhan, tukar kepada peratus, mesti kita darab. Okay, darabkan dengan 100%. Okay. Senang kan? Okay, seterusnya. Contoh yang lain. Okay, contoh yang lain. Contohnya kita nak buat 5.325. Okay. Tukar dalam peratus. Macam mana, berapa peratus yang kita akan dapat? Okey. Jadi cara dia macam tadilah. 5.325. Cara dia mesti kita buat apa? Darab 100%. Okey. Jadi darab 100% maksudnya gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Okey, gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Dah bagi dah ni titik perpuluhan, gerak 1, 2. Jadi titik perpuluhannya sampai sini je. Okey. Jadi nombor baru yang kita dapat ialah okey 5, 3, 2, titik baru 5. Kedudukan titik baru dia dah dekat situ. Okey, jadi tambah peratus. Okey, jadi jawapannya 532.5%. Okey. Senang je. Okey, dapat nombor perpuluhan, suruh tukar jadikan peratus, darabkan dengan 100%. Dia dah bagi dah titik perpuluhan, jadi kita gerakkan 2 kali. Okey, saya masukkan sikit. Kalau kita pergi yang lagi susah sikit, contohnya dia bagi kita 27. Berapa dalam peratus? Berapa? Sama juga apa yang kita buat. 27 ni, nombor ni kita kena buat apa? Darabkan dengan 100%. Okey. Jadi kalau 27 darab 100%, dekat mana kita nak gerakkan titik perpuluhan kita? Kena ingat okey, jadi peringatan. Okey. Semua nombor bulat dekat mana titik perpuluhan dia? Okey. Titik perpuluhan ada di kanan sah. Okey. Titik perpuluhan ada di kanan sah. Jadi 27. Mana kanan kita? Sah. Kanan sah. Dekat sini. Okey. Jadi bila darab 100, jadi kita tak perlu susah-susah. Kita gerakkan saja 2 kali ke kanan. 1, 2. Okey. Jadi ada 2. Tempat kosong ni kita tambah dengan 0, 0, 0. Okey, jadi nombor baru yang dia terhasil, dia dapat sama dengan 2700. Okey, tambah peratus. Jadi 2700%. Macam tu. Okey. Jadi kena ingatlah. Okey. Kalau nombor perpuluhan dia dah bagi titik. Jadi titik tu kita gerakkan ke kanan 2 kali.
Jadi kalau nombor tu nombor bulat, semua nombor bulat titik perpuluhan ada di kanan sah. Jadi kita gerakkan 2 kali juga. Okey. Itu cara dia. Okey. Jadi itu kalau daripada perpuluhan menjadi peratus. Okey. Macam mana pula kalau peratus kepada perpuluhan? Okey. Macam mana pula kalau kita terbalikkan proses daripada peratus, kita nak tukar semula jadi perpuluhan. Macam mana? Kan? Senang je. Okey, contohnya. Okey, dia bagikan contoh. Okey. Contohnya 425 peratus. Okey. Ini sama dengan bermaksud, peratus ni bermaksud per 100. Macam tu. Simbol ni kita tukar, dia akan jadi per 100. Jadi nombor asal dia 425. Okey. Tukar jadi peratus. Maksudnya per 100. Per 100. Macam tu. Jadi ini juga bermaksud 425 bahagi 100. Bahagi 100. Senang je. Kalau bahagi 100 darab 100, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Kalau bahagi 100, okey. Jadi 100 bahagi 100. Okey. Caranya gerakkan titik ke mana? Ke kiri 2 kali. Macam tu. Jadi kalau 425, kat mana titik kita? Mana titik perpuluhan? Ada ke? Gerakkan titik. Nak gerakkan titik tu ke mana? Kena ingat balik. Semua nombor bulat, titik perpuluhan ada di kanan sah. Jadi 425 mana kita punya titik perpuluhan? Titik perpuluhan di kanan dia. Dekat sinilah. Okey. Kat situ. Jadi gerakkan titik ke kiri. 1, 2. Gerakkan 2 kali. Okey. Jadinya nombor perpuluhan yang kita dapat, okey, 425 peratus. Kita akan dapat, okey, 425 per 100. Jadi dia akan jadi 4.25. Senang je. Okey, sangat senang lah. Okey. Contoh yang lain. Okey, contoh yang lain. Contohnya saya letak 30 peratus. Jadi berapa dalam perpuluhan? Sama juga. 30 nombor atas per dengan berapa? Peratus ni dia akan jadi 100. Per 100. Okey, dia akan jadi per 100. Per 100. Jadi nombor simbol peratus ni dia akan jadi 100. Okey. Jadi maksud dia 30 bahagi 100. Dekat mana titik perpuluhan pada 30? Dekat mana? Dekat kanan sah kat sini. Jadi gerak 2 kali. 1, 2. Okey. Jadi ini titik perpuluhan yang baru. Okey. Jadi kita akan dapat perpuluhan 30. Jadi depan ni letak sifar lah. Sifar perpuluhan 3.
Okey, itu dia punya nombor perpuluhan. Okey. Okey, contoh yang lain juga. Contohnya kita buatlah 5,025%. Okey. Jadi berapa nombor perpuluhan dia? Sama juga yang peratus ni dia akan jadi per 100. Apa nombor atas? Nombor atas 5,025. Jadi 5,025 bahagi 100. Kat mana kita punya titik perpuluhan kita? Berada di belakang, di kanan sah. Kan? Kat sini. Di kanan sah. Jadi gerakkan 2 kali ke kiri. 1, 2. Kat sini dia punya titik perpuluhan yang baru. Jadi jawapannya 5,0.25. 50,25. Kalau kita tengok peratus-peratus ni, dia tak bagi lagi titik perpuluhan. Jadi titik perpuluhan tu berada di belakang. Kalau dia dah berikan, contohnya lah kan. Contohnya, dia berikan kepada kita 42.5%. Sama juga. Yang peratus ni dia akan jadi per 100. Jadi nombor atas dia ni berapa? Nombor atas dia 42.5. Jadi 42.5 bahagi 100. Dia dah bagi titik perpuluhan belum? Dah ada dah. Kat sini dia dah bagi dah titik perpuluhan. Kat sini dia dah bagi titik perpuluhan. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan ni 2 kali ke depan kiri. 1, 2. Jadi sini titik perpuluhan baru kita. Jadi dia punya jawapannya titik perpuluhan 425. Jadi depan dia tak ada apa-apa angka, letak sifar lah. Sifar perpuluhan 425. Itu jawapan dia. Kalau dia berikan kepada kita peratus tu ada titik perpuluhan. Gunakan titik perpuluhan tu. Jadi saya harap pada kali ini saya ulang semula lah. Kalau daripada perpuluhan nak jadi kepada peratus, kan, kena darab 100%. Jadi titik perpuluhan tu dia dah bagi titik perpuluhan, gerakkan perpuluhan ke kanan 2 kali. Ini kalau jadi peratus. Gerakkan titik perpuluhan ke kanan 2 kali. Darab 100%. Kalau nak tukar semula daripada peratus jadi kepada perpuluhan. Ni dah bagi peratus. Nak jadi perpuluhan. Peratus tu dia akan jadi per 100. Peratus menjadi per 100. Dan nombor tu di atas, maksudnya nombor depan dia tu bahagi 100. Gerakkan titik perpuluhan ke depan, ke kiri 2 kali. Jadi saya harap semua murid tahun 6 dapat membuat penukaran daripada perpuluhan kepada peratus dan peratus menjadi semula kepada perpuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.